Sekarang ni berbaki sekitar 1 bulan sahaja lagi sebelum fasa pertama pembayaran STR 2026. Ingat tu, STR 2026 bakal ditutup. Jadi pada 28 hari bulan November, ulang sekali lagi, 28 hari bulan November 2025 bulan hadapan. Yang mana kalau dihitung sekarang ini, sekitar 1 bulan saja lagi. Anda perlu melakukan perkara-perkara yang sewajarnya bagi memastikan anda diluluskan untuk STR 2026 sekaligus menerima bayaran fasa pertama nanti. Jadi apa yang perlu anda lakukan, perkara ini sebenarnya telah pun admin terangkan, tapi seperti ramai yang sebenarnya tidak fokus, lebih-lebih lagi sekarang ini sedang berlaku bayaran fasa keempat. Admin ulang sekali lagi dalam video pada kali ini untuk kefahaman anda di luar sana untuk memastikan anda tidak terlepas pandang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan fasa pertama, terutama sekali untuk pembayaran fasa pertama STR 2026. Perkara ini sebenarnya Amin dah ulang banyak kali, tapi Amin faham mungkin ramai yang sebenarnya mengendahkan saja informasi yang telah pun diberikan sebelum ini. Kerana lebih-lebih lagi sekarang ini pembayaran fasa keempat sedang berlaku. Jadi tumpuan itu lebih kepada pembayaran fasa keempat. Berkaitan dengan STR 2025 ini, ada yang mentalitinya masih lagi memikirkan tak apalah biarkan dulu, masih lambat lagi STR 2026 dan sebagainya. Yang mana sebenarnya anda salah, kerana untuk STR 2026 ini sekarang ini tindakan-tindakan yang sewajarnya perlu dilakukan oleh anda untuk memastikan kelulusan STR 2026 itu, terutama sekali pembayaran fasa pertama. Jangan salahkan admin nanti kalau pembayaran fasa pertama anda gagal, tidak diluluskan, tidak layak dan sebagainya, kerana peringatan demi peringatan telah pun diberikan. Okay, yang mana seperti dinyatakan sebentar tadi, pembayaran fasa pertama STR 2026 bakal ditutup pada bulan hadapan 28 hari bulan November 2025. Kurang ataupun lebih kurang 1 bulan saja lagi sekarang ini sebelum perkara itu ataupun sebelum pembayaran fasa pertama ini ditutup. Jadi terutama sekali kepada mereka yang walaupun lulus STR 2025, tak bermakna anda akan lulus STR 2026. Untuk kemas kini sebagai contoh, yang mana Amin dah ulang banyak kali, kepada mereka yang dah 3 tahun berturut-turut tak pernah mengemas kini ataupun lebih, anda wajib untuk mengemas kini bagi memastikan anda diluluskan untuk STR 2026, terutama sekali pembayaran fasa pertama STR 2026. Jadi kalau katakanlah dah 3 tahun berturut-turut ni anda tak pernah mengemas kini STR anda, jadi ada kemungkinan fasa pertama anda tidak akan layak nanti bayarannya. Jadi anda perlu memastikan anda mengemas kini sebelum berakhirnya 28 hari bulan November 2025. Walaupun kemas kini dibuka sepanjang tahun, kenapa 28 hari bulan November perlu lakukan kemas kini? Kerana anda dah 3 tahun tak pernah mengemas kini, jadi kalau gagal, ada kemungkinan pembayaran fasa pertama anda tidak diluluskan. Nanti anda perlu mengemas kini, selepas itu barulah nanti anda akan layak bayaran fasa yang berikutnya. Anda mungkin akan terlepas peluang untuk menerima bayaran fasa pertama. Jadi Amin nasihatkan sekali lagi, Amin ingatkan sekali lagi, kemas kini kalau anda dah 3 tahun berturut-turut tak mengemas kini ataupun lebih, bagi memastikan anda terima bayaran fasa pertama STR 2026. Bagi mereka yang kurang daripada 3 tahun dah pernah mengemas kini, mungkin baru lagi, mungkin sewaktu STR 2025, mungkin sewaktu STR 2024, ataupun mungkin sewaktu STR 2023 anda dah pernah mengemas kini, jadi anda tidak diwajibkan untuk mengemas kini. Tapi kalau ada yang perlu dikemas kini lagi, lakukan kemas kini dengan sewajarnya dan seboleh-bolehnya, lakukan sesegera yang mungkin, dan kalau boleh lakukan sebelum 28 hari bulan November supaya nanti pembayaran fasa pertama anda itu menggambarkan situasi semasa anda, kelulusan itu menggambarkan kategori situasi semasa anda. Jadi untuk kemas kini ini, seperti yang dah banyak kali Min jelaskan, anda boleh lakukan di bantuantunai.hasil.gov.my. Log masuk ke dalam My STR anda, nanti di bahagian bawah itu akan ada perubahan maklumat pemohon. Jadi anda klik saja pada perubahan maklumat pemohon tersebut untuk anda mengemas kini maklumat anda dengan sewajarnya bagi penilaian dilakukan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri untuk kelulusan bagi STR 2026, terutama sekali untuk pembayaran fasa pertama nanti.
Okay, bagi mereka yang bertanya kepada admin jadual bayaran untuk fasa pertama dan berikutnya bagi STR 2026, buat masa sekarang ini tidak ada jadual dikeluarkan lagi, masih lagi belum dikeluarkan, dan anda sebenarnya tidak boleh mengikut jadual yang diguna pakai untuk STR 2025 dan STR 2024 kerana sekarang ini ada pengurangan RM300 untuk STR 2026, terutama sekali untuk kategori isi rumah. Bagi kategori bujang warga mas masih lagi kekal RM600, bermakna dijangkakan RM150 setiap fasa. Tapi untuk kategori isi rumah masih lagi belum jelas berapakah bayaran untuk fasa pertama dan fasa-fasa yang berikutnya. Dan harus diingatkan untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun, tiada STR 2026 bagi mereka, tapi digantikan dengan SARA dengan nama yang sama juga RM600, RM50 setiap bulan. Tapi untuk kemas kini ini bagi kategori bujang 21 ke 59 tahun masih lagi perlu mengemas kini kerana kelulusan ataupun kelayakan SARA 2026 itu adalah bergantung daripada data STR anda. Jadi pastikan data STR anda itu adalah up to date, kategori bujang juga 21 ke 59 tahun bagi memastikan anda layak untuk menerima SARA 2026. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.